Balai Seni Negara melihat perkembangan seni kontemporari bukan lagi seni biasa namun sudah berubah mengikut peredaran zaman. Menurut Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad, program After Monsoon Project 03 Terakota bertemakan tanah tubuh tapak yang berlangsung di pantai Pulau Kundur di sini bukan sekadar sebuah pameran seni tetapi satu usaha mengakar kembali hubungan manusia dengan tanah, budaya dan jati diri tempatan. Kita untuk memahami Malaysia, makna Malaysia ni kita kena keluar dari Kuala Lumpur. Dan pendekatan Balai Seni Negara memang kita lihat kembangan seni kontemporari itu adalah site spesifik. Bukan lagi seni biasa, itu dah berubah zaman dan berubah arah sekarang ni. Ini antara kenapa kita perlu keluar dan melihat lokasi seni, lokasi site spesifik dan decentralized. Kebetulan untuk projek kali ini memang kita tumpukan kepada proses tanah. Tajuknya adalah berkaitan dengan asal tanah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program berkenaan di Pantai Pulau Kundur di sini hari ini. Terdahulu program itu dirasmikan pelakon dan pengarah terkenal Sabri Yunus. Beliau berkata program yang berteraskan tema tanah tubuh tapak itu bukan sekadar merujuk kepada fizikal atau geografi semata-mata tetapi turut membawa maksud mendalam tentang hubungan manusia dengan asal-usul, tanah air dan identiti diri. Manusia ni asal dari tanah. Tubuh pun dari tanah kita kan, dan kita pijak dia pun di atas tanah. Jadi realiti logik kita tu di atas tanah juga, tapi benda yang di luar logik dan rasional tu pun adalah di sini juga, maksudnya di luar daripada jangkaan kita kan. Seni ini adalah sesuatu yang di luar logik juga kadang-kadang, dan ia lokasi ini sangat penting sebab kita kena bertimbang rasa dengan masyarakat setempat dan juga cuaca dengan Tuhan sebenarnya. Jadi apabila kita deal dengan site spesifik, sebenarnya kami ingin pelukis-pelukis muda balik ke tanah lah, balik berasal, balik ke usus supaya kita bukan sifat individualistik lagi, tapi zaman sekarang ni kita bekerja secara kolektif, bekerjasama dengan semua pihak. Sementara itu, pelakon dan pengarah terkenal Sabri Yunus menyifatkan inisiatif seperti Terakota sebagai satu pendekatan yang mempertemukan seni dengan akar budaya rakyat. Sabri yang dikenali melalui karya berjiwa dan nilai masyarakat berkata, beliau sentiasa tertarik dengan projek yang mengangkat unsur tradisi, budaya serta sejarah tempatan untuk memperkenalkan kepada masyarakat di luar sana. Sebagai besar kapal ni, dia masih mengangkat tradisional kehidupan Kelantan. Kita bukan tengok rumah, kita tak ada rumah-rumah lama. So, rumah-rumah lama tu dia mungkin boleh hilang sampai semasa dia reput dah hilang. Tapi diri kita, hati kita ada tak boleh hilang kan. Jadi kampung ni banyak lagi kekal. Sampai saya rasa kalau kerajaan tengok sebagai satu contoh nak lihat Kelantan boleh batu Pulau Kundur ni untuk orang melihat inilah Kelantan. Inilah tradisi Kelantan, jiwa Kelantan, semua ada sini lagi. Begitu tanah tubuh tapak macam kata-kata tadi, balik pada asal. Kalau kita balik tapak tu balik pada asal lah. Tubuh kita pun tu tanah kita, jati diri kita. Kota kita lah. Kita sebagai kota. Kita kota kan. Cara luarnya kita kota. Program tersebut adalah kesinambungan kepada dua edisi terdahulu yang berlangsung di Tumpat pada 2023 iaitu After Monsoon 01 dan After Monsoon 02 yang berjaya menarik perhatian peminat seni serta masyarakat setempat. Tahun ini edisi ketiga mengetengahkan tema tanah, tubuh, tapak yang menelusuri makna tera iaitu tanah sebagai sumber kehidupan dan ruang asal, manakala kota melambangkan tubuh sosial hasil pengalaman dan interaksi manusia dengan persekitaran. Melalui penganjuran itu, ia diharap dapat memperkukuh hubungan antara seni dan masyarakat serta membuka ruang kepada pelancong tempatan dan antarabangsa untuk mengenali keindahan budaya Malaysia dengan lebih dekat. Nik Nur Zakia Abdullah bersama juru kamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.